My name is Optimus Prime. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Hari ni aku dah lama tak buat review tentang buku, dan buku hari ni yang aku pilih adalah buku Epic Cinta. Kalau korang jenis yang suka membaca buku science fiction ataupun jenis fantasy, kenapa buku ni adalah buku yang terbaik kepada kau? Satu benda yang korang kena tahu, kalau kita sebut tentang karya-karya Fiziani, kebanyakan karya-karya beliau sentiasa berlandaskan daripada fakta ataupun kisah yang pernah berlaku. Sama ada kisah itu adalah kisah yang common, yang kita dapat lihat di sekeliling kita, mahupun kisah-kisah yang masih lagi misteri hingga ke hari ini. Salah satunya adalah buku Epic Cinta. Aku nak kaitkan sikit satu kisah dalam Al-Quran. Ketika mana Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Dan ketika itu adalah perbualan Allah dengan para malaikat. Malaikat bertanya, Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiqud dima. Adakah kamu ingin menciptakan lagi di bumi ini mereka yang suka membuat bencana dan menumpahkan darah? Dikisahkan tuan-tuan, pada ketika itu para malaikat merujuk kepada suatu ciptaan Allah, satu makhluk yang pada ketika itu ataupun kita di bumi ini lebih mengenali mereka dengan panggilan makhluk bulan. Dan salah satu kisah yang terkait paling rapat dengan manusia bulan ini adalah, kalau korang tahu, movie Transformer. My name is Optimus Prime. Yang itu. Optimus Prime ataupun ketua bagi Transformer yang baik lah. Ini adalah ketua dia. Dan kenapa kita boleh mengatakan bahawa antara yang paling hampir dengan kisah yang kita sebutkan tadi adalah cerita ataupun movie Transformer? Kerana salah satu daripada sifat mereka yang ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiqud dima adalah mereka yang membuat bencana dan juga suka menumpahkan darah. Adalah salah satu sifatnya. Mereka boleh